Sebelum sampai ke Airbnb kita orang dekat Sok Wipo, kami singgah dulu di Sok Wipo Oleh Market yang merupakan salah satu pasar tradisional paling terkenal di Pulau Jeju. Ia mula berkembang sekitar tahun 1960-an dan menjadi antara pusat ekonomi utama di kawasan Sok Wipo. Nama Oleh berasal dari perkataan Jeju yang merujuk kepada lorong-lorong kecil tradisional yang menghubungkan rumah dengan jalan utama. Apa yang menariknya tentang pasar ni, kita boleh jumpa macam-macam produk tempatan Jeju. Contohnya makanan laut segar, buah-buahan macam halabong ataupun tangerine yang macam kita tengok dekat dalam drama When Life Gives You Tangerine tu. Makanan tradisional, street food sehinggalah souvenir. Antara makanan yang popular dekat sini adalah tteokbokki, makanan laut, jus halabong dan snack tradisional Jeju seperti omigetok. Pasar ni bukan sekadar tempat membeli makanan, tapi kita juga boleh merasai bagaimana suasana kehidupan harian penduduk Jeju. So, ia adalah gabungan antara budaya tempatan dan tarikan pelancong di Pulau Jeju. Alhamdulillah guys, we arrived at our B&B. Macam nak tahu building dia. Kita building apa B tadi? Open already. Oh tu. Okay. So romantic. Ada bahagian atas. Okay. Kitchen. Okay. TV. Sekejap, before that buka lampu dulu. Lampu dia nice guys. Sofa, toilet. Toilet dia. So ni adalah morning view dekat tempat kita orang duduk dekat Cielo Pension dekat Sok Wipo, around 1 hour daripada City of Jeju. Okay, rumah-rumah dia lah. Parking dia sikit je sebab memang tak ramai juga ke orang duduk sini. Depan ni ada BBQ, boleh book kalau nak buat BBQ. Tapi sebab kita orang duduk time winter, tak ada nak buat BBQ.
Let's go to the first stop. In 700 meters, turn left. Hi guys, good morning. Oh halah. Aduh, lori debu nak jalan. So today kita akan pergi ke mana? Mount Halasan. So kat sini sepanjang perjalanan kita boleh nampak buah-buah oren. Kebun buah oren. So mengambil masa dalam 40 minit lah daripada kita punya Airbnb tadi. So pukul 11 ATA. Parking control zone. Parking control zone. Entering child protection area. Slow down. Inilah pemandangan sepanjang perjalanan kita orang dekat Pulau Jeju ni. Time kita orang pergi ni adalah time winter. So banyak daun-daun yang dah kekuningan dan gugur lah. Aku rasa kalau pergi time spring ataupun winter yang ada snow tu, mungkin Jeju lebih cantik lah. So salah satu perkara menarik tentang Jeju ni adalah asal usulnya Jeju ni terbentuk daripada aktiviti gunung berapi. Beribu-ribu tahun dulu, banyak letusan gunung berapi ni telah menghasilkan bentuk muka bumi yang unik, macam batu lava hitam, bukit-bukit kecil. Sebab tu bila kita ada dekat Jeju ni, banyak kawasan dia kelihatan berbeza berbanding kawasan-kawasan lain dekat Korea. Jeju ni juga terkenal sebab ada banyak kawasan yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Antaranya adalah Songsan Ilchobong, iaitu sebuah kawasan gunung berapi yang terbentuk akibat letusan bawah laut. Okay, sekarang kita sampai di 1101 Highland, macam ground untuk Halasan, Mount Halasan. Nampak panas je, tapi sejuk. Naik sini ke? Naik sana ke? 要去厕所的。 Tu ke apa? Jeju 110 altitude Ramsar Wetland Exhibition. Mana maunya? Apa je ni? Dah sana. Ni jalan ke? Tak boleh lalu sini. Dia sebab dia macam tak ada salji pun. So nampak macam hutan terbiar gitu. Sekarang kami berada dekat 1100 Highland. Kenapa nama dia 1100? Sebabnya lokasi dia berada kira-kira 1100 meter dari alas laut, dan ia merupakan antara kawasan jalan raya paling tinggi di Jeju yang boleh dicapai dengan kenderaan. Jadi pengunjung bolehlah menikmati suasana gunung tanpa perlu mendaki. Perjalanan ke sini pun memang sangat mencabarlah dengan jalannya yang berliku-liku. Tapi antara salah satu tarikan utama dekat sini adalah 1100 Highland Wetland, iaitu kawasan tanah lembap semula jadi di kawasan tinggi Mount Halasan.
kawasan. Wetland ni terbentuk di kawasan dataran tinggi gunung dan mempunyai ekosistem yang unik kerana keadaan cuaca dekat sini berbeza daripada kawasan Jeju yang lebih rendah. Tengok ni batu yang ada fungus. Nama dia apa? Lichens. Tengok, batu ni bukan sekadar batu tau. Tu batu tu ada fungus, tengok oh. Batu dia macam ada color-color purple. Tu adalah part of organism macam fungus lah duduk dekat batu. Okay, kita sekarang berada di 1100 Wetland Exhibition. Kalau snow biasa akan ada snow lah, tapi dia akan mencair dengan cepat. So sebab tu sekarang tak ada apa-apa. Kawasan wetland ni juga sangat penting dari segi alam sekitar. Ia mempunyai banyak laluan kayu untuk pengunjung berjalan kaki sambil melihat tumbuhan, pemandangan dan hidupan liar yang terdapat di kawasan tersebut. Kawasan ni diiktiraf sebagai kawasan perlindungan tanah lembap. Menariknya, walaupun Jeju terkenal dengan pantai dan laut, tapi 1100 Highland ni menunjukkan sisi lain Jeju, iaitu kawasan gunung yang sejuk, tenang dan penuh dengan alam semula jadi. Okay, next destination kita Seongyup Folk Village. Oh, Seongyup Folk Village ah. Rumah tradisional Korea 600 tahun, selama 600 tahun. Tadi saya baca Where are you from? Malaysia. Malaysia. Yeah. Take a picture. Yes. Oh, ada juga buah tangerine. Macam ni orang dulu duduk macam ni lah. Orang Korea dulu-dulu duduk kat pondok je dia orang. Kita pun kampung juga. Kita pun macam ni juga. Hai guys, apa? Jangan. Taklah, kalau tak kenapa dikurung? Jangan, kena sama nanti. Takutlah tak tengok. Babi hutan guys. Dia tak boleh naik-naik ke daripada batu tu. Tak nak lah. Nak cari pasal. Disebabkan Pulau Jeju ni mempunyai angin, sentiasa ada angin yang sangat kuat. Jadi menariknya dekat Jeju ni boleh tengok ada banyak kincir angin. Diorang ni akan memanfaatkan kekuatan angin dekat Jeju ni untuk menghasilkan tenaga yang lebih bersih. Sekarang kami dekat salah satu tempat paling ikonik lah dekat Pulau Jeju ni, iaitu Songsan Ilchubong. Nama Songsan Ilchubong ni membawa maksud Sunrise Peak sebab tempat ni terkenal sebagai salah satu lokasi terbaik untuk melihat matahari terbit di Jeju. Apa yang menjadikan tempat ni istimewa ialah Songsan Ilchubong ni bukan sekadar sebuah bukit biasa, tapi sebenarnya kawasan gunung berapi yang terbentuk daripada letusan gunung berapi bawah laut. Beribu-ribu tahun dulu, magma panas bertemu dengan air laut yang sejuk, kemudian terhasillah satu letusan. Proses ni kemudian membentuk sebuah struktur yang dipanggil tuff cone, kemudian membentuk bukit gunung berapi daripada lapisan abu dan bahan gunung berapi.
Songshan Ilchobong ni mempunyai ketinggian sekitar 182 meter dan di bahagian atas dia terdapat kawah besar berbentuk mangkuk yang dikelilingi oleh tebing batu. Dari jauh bentuk dia kelihatan seperti sebuah kubur semula jadi yang muncul dari laut. Keunikan geologi inilah yang menyebabkan Songshan Ilchobong diiktiraf sebagai salah satu kawasan warisan dunia UNESCO sebagai sebahagian daripada Jeju Volcanic Island and Lava Tube. Dulu, Songshan Ilchobong ni sebenarnya terpisah dari pulau utama Jeju disebabkan proses semula jadi dan pengumpulan pasir serta batu kecil. Akhirnya kawasan ini bersambung dengan pulau Jeju seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Okay guys, kita jumpa hidden spot. Area Samdari area. Tak jumpa rumah Samdari, kita jumpa spot lain. Hello, annyeong, good morning. Okay, hari ni hari last kita dekat Jeju. Kita kat sini cuma 3 hari 2 malam je. So now hari ni tadi dah check out. So lepas check out ni kita nak ke arah airport lah. Tapi before pergi airport dan pulang kereta, kita nak try satu restoran halal. Halal Bada apa, Canci ya? Canci. Entering child protection area. Slow down. In 200 meters, speed limit is 30 kilometers per hour, and then turn right. Okay guys, kita sekarang menuju ke Mozi Forest. Mozi Forest di Jeju Highland. Tengoklah jalan dia kat depan tu, bersimpang siu. Kita orang duduk dekat Sok Wipo, tapi untuk pergi dari Sok Wipo ke Jeju City ni mengambil masa lebih kurang 1 jam. Dan jalan dia macam ni lah, bersimpang siu macam nak pergi Genting Highland dengan Cameron Highland. Tapi jalan dia cantik, bukan macam jalan kat Malaysia tu berlubang-lubang. Cumanya agak berbahaya lah. Lagi-lagi stres sikit kalau ada kereta belakang duk menekan-nekan. Okay, jadi pastikan kita drive mengikut speed limit yang dibenarkan untuk mengelakkan dari 30 kilometers per hour. accident. Tengok. Dekat sini banyak tempat ada apa, speed limit lah. Kalau tak follow, dia akan capture kita punya kereta dan kena saman. Speed limit is 50 kilometers per hour. Okay, itu sahaja. The section speed camera. A downhill road is ahead. Collecting zone. Update guys. A downhill Masih belum road is sampai ahead. lagi. 2 minute traffic light. Ni dah dekat bandar dia. Sebab tu banyak traffic Stay light. alert for jaywalkers. In 200 meters, traffic information collecting zone. Dekat Zorik Business Hotel.
Saya ikut orang tandas. Kenapa? Why are you running? Why are you running? Apalah. Besarnya tandas. So sekarang kami berada dekat Gamcheon Cultural Village. Time kita orang datang ni hujan dah pula. Tapi disebabkan dah sampai Busan, kita orang pergilah juga sebab dia adalah salah satu lokasi ikonik dekat Busan. Sebab kampung ni terkenal dengan rumah berwarna-warni sehingga ada yang menggelarkan Busan Gamcheon Culture Village ni sebagai Machu Picchu of Korea sebab susunan rumah-rumah unik di lereng-lereng bukit ni. Pada asalnya kawasan ni bukanlah destinasi pelancongan macam sekarang, tapi disebabkan ada banyak penempatan, semakin banyak penempatan, jadi last nampak kawasan ni macam menarik lah. Selepas kehujanan dan kesejukan dekat Gamcheon Culture Village tu, kita orang pun pergilah ke Jagalji Market, naik teksi untuk makan king crab. Dekat sini korang boleh pilih lah sama ada nak makan king crab atau snow crab. Dan dekat bawah Jagalji Market tu ada banyak lah pilihan. So harga adalah depends kepada kebolehan korang dalam tawar menawar lah. Orang pun orang kata murah, tapi aku pun tak tahulah harganya murah ke mahal. Yang penting bila dah sampai makan sedap juga, enjoy je lah. Good afternoon everyone. So today kita dah kat Busan. Semalam kita sampai. So dekat Busan kita cuma one day sahaja. Hari ni kita jadi orang kaya sebab kita naik taksi daripada hotel and to others place. Seorang kita adalah Uber. Okay, member dah tak sihat. Sebaik esok nak balik Malaysia. So now kita nak pergi ke Hyundai Beach. After that kita akan ke Cheongsapa Station. So tu je lah kot place yang kita boleh visit for one day dekat Busan ni. Sebab hari ni cuaca kat Busan hujan, mendung. So macam nak jalan pun rasa gloomy je. Okay, so ni pemandangan di dalam kereta. Ke Hyundai Beach, naik taksi. Okay guys, kita dah sampai ke Hyundai Beach. Tak ramai orang sangat lah sebabnya masih awal lagi. Dia rasanya petang ke malam lah baru macam ramai orang. Sebab ada lampu-lampu kat sini. Hyundai Beach mempunyai panjang kira-kira 1.5 km dan merupakan salah satu pantai bandar atau urban beach yang paling sibuk di Korea sebab dia boleh menampung puluhan ribu sehingga ratusan ribu pengunjung pada satu-satu masa, terutamanya ketika musim panas. Pantai ni sangat popular ketika musim panas sebabnya dia ada menganjurkan banyak festival lah. Antaranya festival yang paling famous adalah Busan International Film Festival. Sebelum balik Malaysia esok, kita orang jalan-jalan dan singgah di Guanggali Beach pada waktu malam. Dekat Guanggali Beach ni ada kita boleh nampak Guanggan Bridge atau Diamond Bridge yang merupakan jambatan ikonik Busan. So kalau korang datang pada waktu malam, jambatan ni korang akan nampak sangat cantik sebab dia ada lampu LED yang berwarna-warni. So ramailah orang biasanya akan datang lepak, piknik, minum kopi sambil tengok night view. Guanggan Bridge ni panjang dia lebih kurang 7.4 km dan ia merupakan salah satu jambatan paling ikonik di Korea Selatan.
Dan kawasan Guanggali ni sangat popular lah di kalangan penduduk tempatan untuk night walk dan juga cafe hopping. Good morning everyone. Sekarang kita dah dalam flight dari Busan nak balik ke KL, tapi kita akan transit di Hanoi dulu. Sekarang pukul flight awal jugalah naik boarding. Patutnya 10.35. Depart 10.35. Tapi sekarang 9.58 dah boleh masuk flight. So kita chill-chill je lah. Kita duduk kat paling belakang. Paling belakang sekali dekat dengan toilet. Seat berdua. Ya. Sekarang saya lapar. Harap dia dapat serve makan dengan cepat. Lepas tu nanti kita transit di Hanoi 1 hour something sebelum kita balik ke KL. Dan saya mau makan nasi kandar hijrah dan drive to Johor esok kerja. So ni adalah Muslim meal untuk Vietnam Airlines. Korang boleh request masa booking tiket. Apa benda tu? Roti nasi ayam, ada carrot dan juga brokoli. Roti from India, ada sos